ada orang Islam yang menyatakan rasuah halal? Tak ada. Ada orang Islam yang kena kes rasuah? Ada. Penyalahgunaan orang? Ada. Diambil tindakan. Ada tak orang bukan Islam juga di negara ini yang rasuah? Ada tak? Ada. Jolo tu Islam kah? Berapa banyak orang hilang? Ada juga. Ada Muslim, ada bukan Muslim. Kita tak kira siapa saja, mana saja. Salah di segi agama salah. Tak kira lah parti apa, kumpulan apa. Kita tak pernah pandang lambang-lambang itu semua. Salah adalah salah. Tapi untuk berdiri seorang ahli parlimen di parlimen, seperti Ulu Langat ni, yang menyatakan bahawasanya curilah, rompaklah, apa saja. Tak apa kalau dia Islam, kalau dia Melayu. Saya merasakan berlebih-lebihan beliau ini. Berlebih-lebihan. Tak terfikir kita akan tiba satu masa, satu orang Muslim yang mengaku Islam berucap seperti itu, yang menghina orang Islam ke tahap itu.